remote habis bateri. Kita nak lock tak boleh, nak unlock tak boleh. Jadi, macam mana kita nak buat? Jom. Okey, kita nampak kunci ni. Kita tarik ni, kita boleh buka. Lepas tu, kita buka lah. Bila buka, tak buka. Okey, kita buka je macam biasa, pakai kunci. Okey, ada kala dia akan bunyi. Kalau ada bunyi tu jangan panik. Okey, kunci ni tadi kita letak rapat dengan push start button. Kita tekan brake, kita start je. Itu je cara dia, senang je. Jadi kalau apa-apa sebarang soalan yang info tentang Toyota, jangan lupa untuk follow, komen, like dan share. Bye bye.